Abang dari mana tadi bang? Gambir. Bukit Gambir. Acik dari Bukit Gambir. Sawah Ring. Sawah Ring. Wah, alhamdulillah. Wah, bestnya. Duduk tepi sawah tak? Tak, belakang sikit. Belakang sikit. Belakang sikit. Oh, baru nak feeling tepi sawah. Apa terima kasih Big Boss Saya jual Jual Acik Terima kasih tau tempat sembahyang tadi tumpang. Baik. Sama-sama. Acik ni dari Bukit Gambir telah di Sol. So sofa Acik ni bila Sol je Boyjan terus akan angkat pindah ganti baru. Ada macam tu. Itulah culture dekat gudang Bos Sijan. Dia macam ni. Tim Bos Sijan untuk angkat barang dia akan laju menggelibas, pantas, menggelepor. Macam ni. Menggelepor punya orang. Oi Abang Man, kalau tak ada Abang Man company tak bergerak. 24,000, 17,000, 13,000, 8,000 lebih, 4,000 lebih, ada 2,000 lebih, ada 1,200 full set. Nampak tak? Sama juga tentang sofa. Apa yang orang faham dekat sini geng, ada macam-macam quality. Contoh, ni acik-acik. Sekejap Oh ni satu grup lagi. Apa yang dah sold tadi, ni baru tukar. Sold banyak kali dekat sini geng. Ini baru tukar baru dekat sini. Acik tu ambil yang ni tadi. Terpusing-pusing. Oi, ni pun bukan. Oh, dah sold dah angkat yang ini. Acik dapat 8,000 lebih. Yang ini RM8,000. Kenapa dia RM8,000? Kan biasa tengok design macam ni namanya Aladdin 2-3 ribu je, betul tak? Dekat gudang Boyjan pun ada. Ini belum tinggi lagi harga geng. Boyjan ada sold 25,000 macam ni. Ada yang nak tengok ke? 25,000 geng dari Mersing beli. Ada tengah servis. Ni meja makan harga 17,000 dah sold. Boyjan ganti lagi satu design. Kejap lagi Boyjan ada boxing. Yang ni 8,000 lebih. Sebelah dia ni bentuknya sama macam ni tapi 17,000 lebih. Ni adalah gudang Bos Sijan. Nak kualiti macam mana Boyjan ada.